Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir Allah yang sejak hari ini Allah Ta'ala lahirkan, yang ini Allah Ta'ala jadikan kita sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain. Seperti biasa, kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ta'ala yang berusaha dan mengurusi surau Hajat Fatimah, yang dihormati dan timbalan pengurusi surau barisan EJK surau, yang dikasihi tuan-tuan iman, tuan-tuan tinggal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mahfuz wa Munabbihatul Qulub dari Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kilantani, yang telah beliau nukilkan dari kitab Tuzabul Hadis, yakni kitab Sarifati Hadis bagi Syekh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Asalnya tulisan Jawi, sudah dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Aini binti Abu untuk surat 13 bawah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Artinya lebih kurang, aku bendaharaan ilmu dan Ali pintunya. Maka tak kena mendengar segala orang Khawarij akan hadis ini hasad, yakni dengki mereka itu atas Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka berhimpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu dan berkata mereka itu, kita tanya akan dia pada satu masalah seorang, kemudian daripada seorang, betapa dia jawabnya, macam mana Sayyidina Ali jawab. Maka jika ia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita lain-lain jawabnya, kalau jawapannya lain-lain, maka kita ketahuilah bahawasanya ia alim, ia pandai, sungguh betul seperti kata Nabi itu. Maka datang seorang daripada mereka itu dan berkata, hai Ali, ilmu afdalkah atau harta? Maka jawabnya, ilmu afdal daripada harta. Maka katanya, apa dalilnya? Jawabnya, kerana ilmu pusaka Anbiya dan harta pusaka Qarun dan Syaddad dan Fir'aun dan umpama mereka itu. Ilmu lebih afdal dan ini lebih utama daripada harta. Bukanlah maksudnya harta tak penting. Dua-dua penting. Ilmu penting, harta pun penting. Ya. Zaman sekarang kalau kita tak ada harta, nak hidup pun susah, nak beribadat pun susah. Ya. Harta kita perlukan untuk pertama makan minum lah, untuk perkara asas. Kedua pakaian, nak menutup aurat. Yang ketiga tempat tinggal, nak salin, nak tidur dan sebagainya. Nafkah nafkah yang wajib untuk diri sendiri perlukan harta. Apatah lagi kalau berkahwin, perlu tunaikan nafkah isteri. Sama juga makan, minum, pakaian, harta, rumah untuk berlindung. Jadi harta penting tak penting juga, tapi lebih penting daripada harta ilmu. Jadi kata Sayyidina Ali, ilmu lebih afdal, lebih utama daripada harta. Kalau harta tu penting, ilmu tu lebih penting lagi. Macam orang bijak pandai dalam ekonomi, rich dad, poor dad tu kan.
kita, satu orang dia ajar anak dia memancing, dengan satu orang bagi anak dia ikan banyak-banyak. Mana lebih bagus? Yang ajar pancing tu. Walaupun dia tak bagi seekor pun ikan pada anak dia, tapi dia ajar cara tangkap ikan. Anak dia boleh survive sampai bila-bila, sampai akhir hayat lah. Sebab setiap hari boleh dapatkan ikan. Tapi seorang lagi ni dia bagi ikan banyak-banyak. Berapa lama ikan boleh tahan? Kena masuk dalam freezer pula. Katalah penuh satu freezer ikan, dia sampai berapa tahun? Tak setahun ikan. Kalau satu hari satu lah, kalau satu hari dua lah lama-lama habis. Dah habis, tak pandai cari ikan, mati. Kalau makannya ikan sajalah. Jadi ilmu tu lebih penting. Dan kata Zainal Ali, dalilnya ilmu lebih penting, lebih utama daripada harta, iaitu ilmu pusaka Nabi-Nabi. Nabi-Nabi ni harta tak banyak, tapi ilmu banyak. Ilmu mengenal Allah Ta'ala, ilmu fikih, ilmu ibadat, dan juga ilmu tasawuf dan sebagainya, semacam ini. Dan harta tu pusaka siapa? Qarun, Syadad, Fir'aun. Sebab tu hari ni kalau orang jumpa harta dalam tanah, orang kata harta karun. Nak cerita betapa banyaknya Qarun punya harta kan? Kat Malaysia pun kalau jumpa bagi harta Qarun, dalam laut pun bagi harta Qarun kan? Kemudian datang yang kedua, bertanya dia seperti yang dahulu dulu, soalannya sama. Maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ilmu afdal daripada harta, kerana ilmu itu memeliharakan dikau, dan harta engkau peliharakan dia. Kalau kita ada ilmu tu jaga kita. Ini tak boleh, ini haram. Ini boleh, ini halal. Dia jaga kita, jaga dia buat perkara yang haram lah. Dan menunjukkan kita jalan yang halal. Contoh nafsu memang fitrah manusia. Cara haram zina, cara halal nikah, kahwin. Harta kau peliharakan dia. Kalau ada harta, kita yang menjaga dia. Kan orang miskin pening kepala nak cari harta. Orang kaya pun pening kepala, pening apa? Macam mana nak jaga harta biar orang tak curi? Pening juga dia, tak boleh tidur kan? Dalam duit tu tak bawa bantal. Siapa? Bank pun kena scam sana sini kan. Hilang duit, hilang. Tak bawa bantal, senang. Baik, kemudian datang yang ketiga, bertanya dia seperti yang dahulu dulu, sama soalan dia. Maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ilmu itu afdal daripada harta, kerana mempunyai harta itu banyak seteru, banyak musuh, dan orang yang mempunyai ilmu itu banyak taulannya, banyak kawannya. Bila orang ada ilmu tak ada musuh pula dia, tapi tak sebanyak orang ada harta. Jangan orang banyak ilmu, perompak datang curi ilmu dia, curi kitab kan. Curi kitab tak pernah dengar lagi lah. Seorang telah jatuhi hukuman kat Sarawak kerana telah mencuri kitab. Kitab mahal teman-teman, kitab mahal. Kitab apa nama ni, contoh kalau dekat masjid Kampung Pupuk Baru tu, ada orang sedekahkan kitab terjemahan tafsir Ibnu Katsir, ada 22 juzuk, RM700. Yalah, besar lagi tu kan, banyak mana ada juzuk RM700. Bukan murah kan. Tapi kalau orang tak curi, jual balik, tak ada orang tak nak. Orang tak nak, tak ada pasaran gelap, tak ada jual beli kitab, tak ada. Yang ada pasaran gelap tu barang dalam. Jadi anak-anak jaga. Di zaman sekarang bukan macam dulu, macam kipin boleh puluh gilir ke kampung. Tak boleh. Dan kes culik dah banyak kan. Kes culik, kes kemalangan dia hati-hati kan. Baik. Jadi apa nama ni, orang ada ilmu,
Ada juga musuh, tapi lagi banyak kawan daripada musuh. Musuh ada juga. Mana orang ada ilmu tak ada musuh? Ada. Tapi bukan dia carilah orang yang jealous lah. Wah, dia seorang je lah pandai, semua orang salah, dia je lah betul. Kan? Ada macam tu kan. Kat sini lah, sini insya-Allah alhamdulillah semuanya baik-baik. Tempat lain mana banyak marikh sana jauh. Baik. Dekat Indonesia tuan-tuan, kalau orang tak suka orang, jangan main. Tak kena ada pendinding. Orang banyak ilmu ni, dia salah satu ilmu yang dia kena belajar, amalkan pun pendinding. Kalau Indonesia tu dah banyak kesnya, apa nama, orang ngajar ke apa, masjid ke surau ke apa, itu jemaahnya ada yang ngetes. Bukan ngetes tanya soalan. Itu soalan okey lagi, boleh jawab. Dia ngetes ni, ustaznya ada pendinding tak? Boleh ngetes. Kan? Kalau tak ada pendinding, habis. Tiba-tiba tengah mengajar, batuk berdarah. Kan? Ini kena ada pendinding. Baik. Itu contohlah, maknanya orang ada ilmu pun ada juga musuh. Tapi banyak lagi kawan lah daripada musuh kan. Kau niaga je kena pendinding. Orang belajar semualah kali kata dengan pendinding. Pendinding yang bagus lah, yang baik. Amalan-amalan dan sebagainya. Baik, kemudian datang yang keempat, bertanya ia seperti dahulu dulu, soalannya sama. Maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ilmu afdal daripada harta. Kenapa? Kerana harta itu apabila engkau nafkahkan dia, belanjakan bagi kat orang, kurang ia. Dan ilmu apabila engkau nafkahkan dia, bagi kat orang, kongsikan, share, bertambah ia. Balik, harta memang nampak kurang lah. Kalau ilmu kita bagi kat orang, kita bertambah ilmu kita. Cuma kita sedar tak sedar lah. Kemudian datang yang kelima, bertanya ia seperti yang dahulu jua, soalan yang sama. Maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ilmu afdal daripada harta. Kerana mempunyai harta itu diseru, dipanggil dengan nama bakhil dan cela, dan mempunyai ilmu itu diseru dengan nama besar dan mulia. Itu gelaran-gelaran orang. Jadi doa tu. Bakhil lah, bakhil kedekut. Bahasa Arab dakhil. Orang Melayu kan dah guna bakhil kan, haji bakhil. Kenapa lah sampai jadi haji bakhil? Kan? Maknanya dah haji tapi bakhil kedekut. Haji ni kan maknanya kiranya amalan rukun Islam yang sempurna lah. Amalan haji itu sendiri amalan ilmu tasawuf lah sebenarnya. Dari segi fikir punya, tasawuf pun amalan-amalan haji lah. Tapi bakhil lah. Satu tak cerita lah, cerita Piramli tu kan, jadi bakhil. Baik, yang keenam itu sambung kemudian kan. Jadi demikianlah beberapa kelebihan ilmu, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Mari kita sambung bacaan kitab Idaman Penuntut pada menguraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama. Surat 56 Yang ke-8, rukun sembahyang yang ke-8. Duduk antara dua sujud dengan tumakninah padanya. Jangan dipanjangkan dia. Tumakninah tu apa? Berhenti seluruh badan, seluruh anggota badan. Sekadar masa subhanallah. Duduk antara dua sujud tu kena berhenti seluruh badan, kadar subhanallah. Maknanya kalau satu orang daripada sujud, dia duduk antara dua sujud, berhenti kadar subhanallah, lepas tu dia sujud balik, sah. Duduk antara dua sujudnya sah. Bacaan sunat. Habis tak payah baca kan? Baca lah. Kita dah tahu baca lah. Yang ini yang wajibnya, rukunnya. Macam sebelum ni disebutkan, kalau ada ketikanya kita nak sembahyang masa tak banyak,
waktu sembahyang dah nak habis. Yang kedua, kalau kita sakit, tak boleh lama-lama sembahyang. Maka inilah gunanya kita buat rukun sahaja. Jangan dipanjangkan dia, rukun pendek jangan dipanjangkan dia. Ini dilakukan lama-lama lebih daripada doanya yang termaklum. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Habis bacaan tu dah tak boleh panjangkan lagi lah. Kenalah sujud. Sekiranya dipanjangkan, duduk lama-lama, sengaja kadar sempat membaca tasyahud, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Panjang, nescaya batal sembahyangnya. Tak boleh. Duduk antara dua sujud tak boleh lama, dia rukun pendek. Sebab tu nanti pada bab sembahyang berjemaah, kalau makmum tertinggal daripada imam sebanyak 3 rukun panjang, duduk antara dua sujud tak masuk. Yang masuk rukuk, i'tidal tak masuk, rukun pendek. Sujud pertama, duduk antara sujud tak masuk, rukun pendek. Sujud kedua, maknanya kalau sujud kedua ni makmum tadi dia kena rukuk, imam bangun daripada sujud kedua sahaja, makmum tadi tak rukuk-rukuk lagi, masih baca Fatihah, batal sembahyang makmum. Jadi sebelum berlaku imam duduk bangun daripada sujud kedua, makmum tadi ada dua cara. Kalau Fatihah dia belum habis, panjang betul Fatihah dia baca, sama ada dia baca Fatihah panjang sangat ataupun imamnya bacaan imamnya pendek sangat segala bacaannya. Jadi ada dua perkara dia boleh buat. Yang pertama, dia berhentikan baca Fatihah sampai mana-mana dia rukuk, kemudian dia i'tidal, makna kejar oleh imam lah. Yang kedua, iaitu dia terus yang kedua dia niat mufaraqah, keluar daripada sembahyang berjemaah. Keluar daripada sembahyang berjemaah. Mana sembahyang sendiri lah. Kalau tak buat ni salah satu, maka batal sembahyang dia. Jadi imam biasanya bacaan sederhana, jangan pendek sangat dan jangan lama sangat, panjang sangat. Sederhana. Benda tu pun subjektif juga, banyak mana sederhana tu kan. Pada-pada lah. Kalau macam saya baca kan, macam biasa je, bukan panjang sangat kan. Jarang berlaku benda ni, jarang berlaku. Imam sampai sujud kedua, makmum tak habis baca Fatihah, panjang buku Fatihah dia. Tapi andai kata berlaku, tak boleh baik. Jadi duduk antara dua sujud dia rukun pendek, tak boleh lama-lama, sampai tahap boleh baca tahiyat. Bagaimana pada rukun-rukun yang lain, begitu juga duduk antara sujud ini dilakukan dengan ada qasad, ada niat. Bukanlah sengaja aku duduk antara dua sujud kerana Allah Ta'ala, tak. Memang niat nak duduk antara dua sujud. Lepas sujud kedua tu, duduk sujud pertama tu, memang bangun untuk duduk antara dua sujud. Tak perlulah niat lain. Maka jika ia sedang sujud, tiba-tiba ada orang memanggilnya, Aidil, daripada sujud ni, bangun. Dia pun angkat kepala kerana hendak menengok orang itu. Siapa panggil ni? Dia tak cakap lagi. Lepas itu terus hendak dijadikan duduk antara sujud. Dalam bangun ni duduk antara sujud lah. Nescaya tidak memadai, tak sah. Kena kembali sujud. Tak batal kan? Selagi dia tak menyaut, tak batal lah. Ya, ya batal lah. Dia bersujud, Aidil, dia bangun. Tak ada orang. Tak ada orang tu bangun rasa. Kat surau panggil, Aidil, tengok tak ada orang tu. Bangun tu balik. Jadi dia dah bangun gitu, nak duduk sujud tak boleh, dia kena sujud balik. Barulah
bangun untuk duduk antara dua sujud yang betul lah. Kemudian baru duduk untuk itu. Baik, itu duduk antara dua sujud. Yang ke-9, rukun sembahyang yang ke-9 membaca tasyahud akhir, disebut juga tahiyat akhir. Sekurang-kurangnya yang pendek yang kita dah pernah ulang kaji, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Jaga sabdunya, syaddahnya, mana yang mat mat yang panjang, 2 harakat, sekurang-kurangnya 2 harakat lah. Yang mat lin tu mat mat ada di sukun, solihin, kurang-kurangnya 2. Dengan solihin itu 1. Tak boleh tajwid, tak sah tasyahud akhirnya, tahiyat akhirnya. Kalau tasyahud awal tak apa lagi, sunat, tu pun rugilah. Ini tahiyat akhir, tasyahud akhir, wajib bertajwid. Sabdunya tu kena ada. Banyak sabdunya tu banyak, at-tahiyyat, tu sabdu, tahiyy 2 lagi, lillah lagi, ayyuhan 1, han tu 1 lagi, nabi tu. Sabdu ni kena penekanan, kena tekan sikit. Dia jangan at-tahiyyatul mubarakat, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu. Itu tak ada sabdu. Kalau budak macam tu tampar pun sabdu. Tak adalah tampar, maknanya kena marah sikit. Budak kalau macam tu kena marah, awak kena bersemangat. Kadang budak bismillahirrahmanirrahim, geram. Besar kecil dia tengok. Pakkan anak orang nak sendiri nak kena dah. Baik, jadi kena ajar, kena marah. Tak boleh macam tu, kena semangat, kena guna tenaga. Baca bertajwid ni kena guna tenaga. Tak adalah menekan-nekan sangat at-tahiyyatu, tak adalah. Makna ada penekanan, at-tahiyyatu, dia beza. Baik, sambung. Itu kita dah ulang kaji dah. Baik, tasyahud sampai mengucap kalimah syahadah, itulah tasyahud akhir. Yang ke-10, rukun sembahyang yang ke-10 membaca solawat atas Nabi SAW pada tasyahud akhir. Biasa kalau kita belajar kat sekolah, tasyahud akhir itu termasuk selawat. Dia sebenarnya selawat tu rukun yang lain. Sekurang-kurangnya iaitu Allahumma salli ala Muhammad, itu paling kurang. Lepas dia selawat tu, dia beri salam, sah sembahyangnya. Dia tak sambung, sah. Ini sekurang-kurang. Atau Allahumma salli ala Rasul, ini jarang-jarang lah orang buat. Boleh. Atau Allahumma salli ala Nabi pun boleh. Tapi tu biasanya tak ada orang buat lah. Biasa kita buat Allahumma salli ala Muhammad. Selawat pun kena betul. Alif, lam, sabdu di atas al-a dulu. Lam tu baru tebal. Allah tu penuh mulut. Menyebut la tu. Jangan lam dinipiskan, Allahumma. Tak sah. Kita boleh sebut penuh, tak sebut penuh, tak sah sembahyang. Selawat tak betul, tak ikut tajwid. Dan jangan pula alif tu tebal. Alif dah tebal, Allah pun salah juga. Alif tu nipis, masuk pada lam baru tebal. Allah, Allah. Jangan ditebalkan alif tu. Sama jugalah kita untuk semua bacaan-bacaan lain yang ada sebut nama Allah, takbiratul ihram, azan dan sebagainya. Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan Allahu akbar. Rumah tu memang tebal lah. Ru pun nipis kan, ru. Mana ada tebal runya. Jadi alif tu nipis, masuk pada lam baru tebal. Baik. Yang ke-11, duduk bagi tasyahud akhir. Duduk tu
Tak kira duduk macam mana, yang penting duduklah. Bagi selawat dan bagi salam, 3 perkara: tasyahud akhir, selawat selepas tasyahud akhir, dan nak beri salam. 3 ni rukun. Duduknya tu rukun. Tak boleh berdiri. Lepas sujud terakhir tu berdiri, baca tahiyat akhir, tak boleh, tak sah. Yang ini duduknya kerana membaca tasyahud akhir, duduknya kerana membaca selawat atas Nabi, dan duduknya kerana membaca Assalamualaikum. Itu jadi rukun sembahyang, duduknya tu, duduk macam mana tak kisah. Yang paling afdal ia duduk tawarruk lah, duduk tahiyat akhir. Kalau apa nama ni, kalau tak duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat awal, duduk iftirash, pun boleh juga. Bersila pun boleh juga, tapi jangan-janganlah orang buat. Lepas sujud terakhir tu duduk bersila. Satu mengambil ruang lah, yang kedua tak senonoh pula kan. Memang kalau duduk, orang Melayu duduk macam tu sopan, tapi bukan dalam sembahyang. Dalam sembahyang yang sopannya tu tadi tawarruk atau iftirash. Ada satu lagi duduk, saya tak ingat nama dia, tapi duduk atas kedua-dua tapak kaki, dan tapak kaki tu didirikan. Kalau duduk tahiyat awal kan kaki kanan didirikan kan, ni dua-dua kaki didirikan, duduk macam tu. Duduk macam tu pun boleh juga, tapi orang Melayu jarang buat. Biasa tawarruk tahiyat akhir, ataupun untuk istirahat ke tahiyat awal. Kalau macam ni duduk juga, tapi tak dikira istirahat lah. Hari istirahat tak ada. Ni pun salah satu cara duduk. Baik. Kadang-kadang kalau saya sembahyang, kira lah sembahyang apa, ataupun sembahyang Jumaat tu, kadang penuh masjid, rapat-rapat. Jadi saya nak duduk tahiyat akhir tu tak dapat. Sebab dah orang kanan kiri rapat kan, jadi terpaksa duduk tahiyat awal. Boleh dibenarkan. Dan kalau dah duduk tahiyat awal, dia terlupa, rupanya dah tahiyat akhir, dah rakaat terakhir, dia lupa, dia duduk tahiyat awal. Wajib tak tukar kepada tahiyat duduk tahiyat akhir? Tak wajib. Pasal apa? Awak dah duduk. Kalau awak tukar, dah lebih pergerakan, bangun, dah gerak badan dah, patah balik tu kan, banyak pergerakan, boleh jadi batal. Boleh jadi batal sembahyang. Jadi tak payah tukar. Dan kalau tengah duduk tahiyat awal, patutnya duduk tahiyat awal, dia terduduk tahiyat akhir pun tak wajib tukar. Dah kira duduk dah tu. Tukar tahiyat akhir nak ke tahiyat awal, lagi payah tu nak gerak tu kan. Tahiyat awal ke tahiyat akhir okey lagi, tapi tu pun bahaya. Pasal apa? Dia bangun tu kaki gerak, badan gerak, boleh jadi batal. Saya kalau saya hari kan kita rasa macam orang sampai orang kita duduk balik tahiyat awal kan. Kita ingatkan nak duduk tahiyat akhir ni, dah duduk belum? Dah tahiyat akhir lah tu. Dah tahiyat akhir lah. Macam sekiran sebelah. Kita balik sebelum tahiyat awal kan. Tak boleh. Nasib lah dia. Jadi lepas ni, sebelum sebelum alih sikit kan. Tak tahulah macam dengan gaya kan, tapi kalau boleh menyakitkan orang tu, beralih sikit lah. Tapi nak tukar ke tahiyat awal tu dah susah tu. Ataupun kalau boleh pun tak. Yang tadi rasa macam main-main kaki langit-langit ada kita bergerak. Payah juga tu. Jadi sebab kalau kita bertukar tu boleh jadi batal. Pasal apa? Tahiyat akhir kan, kita nak bangun, kemudian nak susah untuk satu nak kurang daripada 3 gerakan. Itu kan.
Kaki, tangan juga kan. Perlibatan tu. Jadi Antara jika kita lantar semuanya. Ataupun kalau nak kita habiskan cepat. Kita habiskan cepat kan. Tahiyat itu kita habiskan cepat. Kita mufarakah keluar dari sembahyang rumah. Tapi rugi pula kan kita kan. Jadi maknanya kalau nak sebelum tahiyat akhir tu kita riki-riki lah macam mana agak-agak ini takut orang sebelah tak muat ni tahiyat awal tu. Tahiyat awal siap. Duduk tahiyat awal siap. Biasa ya. Cara nak mufarakah tu. Cara mufarakah ni niat dia dalam hati, ya Allah keluar daripada sembahyang berjemaah. Jangan keluar sembahyang, batal. Keluar sembahyang berjemaah. Tengah-tengah saat, ya Allah aku nak keluar sembahyang berjemaah, belum sampai berjemaah ada orang panggil ke apa, terberhenti. Tak apa, sebab kita niat tu memang niat nak sembahyang keluar berjemaah, kan. Apa niatnya tu terberhenti saja aku keluar sembahyang berjemaah, tak sempat sebut dalam hati dah ada benda lain, tak apa punya accident ke apa kan, apa benda tadi. Terberhenti, tak apa, Allah Ta'ala tahulah kita nak keluar sembahyang berjemaah, bukan keluar sembahyang. Gitu je. Baik. Jadi mudah-mudahan tak adalah berlaku. Biasa sembahyang Jumaat ke. Sembahyang biasa pun kadang boleh juga berlaku kan. Jadi sebab tu bila soft tu nak rapatkan soft, jangan terlalu rapat. Maknanya agak-agak. Kadang-kadang bila terlalu rapat, bukan kata duduk tahiyat akhir, nak iktidal pun susah. Memang masa sembahyang kita boleh rapat. Kan. Kadang bukan kata iktidal, masa takbiratul ihram pun dah tak boleh nak angkat tinggi pun tak boleh dah. Rapat macam gini dah. Dah macam yang dinosaur yang tangan pendek tu. Gitu kan. Kita kan yang afdal gini kan. Jadi maknanya jangan terlalu rapat lah. Maknanya rapat tu sekira-kira jangan ada apa nama ni, nampak sangat jarak lah. Maknanya bersentuh sikit pun dah kira okey lah. Masa berdiri tu kan, tangan kat atas sisi tu dah bersentuh tangan sikit tu dah okey lah. Maknanya bukanlah rapatkan bahu, rapatkan tumit tu memang kena betul. Betul. Tumit pun mantap gitu. Bukan sama macam tu lah. Maknanya tumit biasa susah nak rapat sangat. Biasa bahu pun tak boleh nak rapat, pasal tangan kita kan lebar tu kan masa berdiri. Berdiri tu kan bila bersentuh sikit tu dah okey. Pasal apa nanti nak buat rukun-rukun yang lain susah. Iktidal, sujud okey lagi lah, tapi tak boleh nak kembang tu. Rapat. Kemudian tahiyat akhir tu. Jadi tahiyat akhir jangan pula masa berdiri okey je kan, masa tahiyat akhir dia kembangan pula. Dia punya ambil sayap kanan kiri kan, mengepak. Dia punya kaki mengepak tu. Awak bukan sembahyang sendiri, awak jemaah. Kan, jadi pada lah. Saya takut tersepit saya punya tu Ustaz. Mana tak ada lah. Mana ada. Jadi kalau tersepit, kalau betul-betul rapat tu, tu tersepit dia punya tu. Kalau tak ada apa-apa lah. Kecil je. Bukan dia tengah membesar pun, kan tengah mengecut tu. Baik. Jadi berpada-pada lah. Jangan pula sampai jarak sangat, dan jangan pula sampai rapat sangat. Ya saya. Ya. Dalam sembahyang saya jangan ada improve ke berbuang kita. Gerakan tangan ni nak kan. Allahu Akbar. Ya, betul. Betul. Kita bangun pada hidupnya. Ya. Orang nak buat. Ya, betul. Kalau lain buat terus juga maksudnya dapat tu. Lain buat juga apa macam-macam. Baik, bagus soalan tu. Kita akan sampai babnya, tapi tak kira awal ni, advance. Jadi sunat angkat tangan pada 4 tempat. Kalau tak angkat, sah sembahyang. Contoh tak angkat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus macam tu.
Contoh kalau saya jadi imam lagi, yang terpanjat pula, tak angkat tangan. Tak apa, sunat. Sah sembahyang, tapi saya tak buat lah macam tu kan. Maknanya yang pertama takbiratul ihram, sunat angkat tangan. Yang kedua daripada berdiri nak ke rukuk, sunat angkat tangan. Yang ketiga daripada apa nama ni, i'tidal lah, kan daripada rukuk nak ke i'tidal, i'tidal. Dan yang keempat ni yang orang keliru, bangun daripada tahiyat awal sahaja, bukan bangun daripada setiap rakaat. Bangun daripada sujud tak sunat angkat tangan. Itu rakaat pertama dan rakaat ketiga, tak sunat angkat tangan. Yang sunat angkat tangan bangun daripada tahiyat awal. Jadi sembahyang subuh tak ada tahiyat awal, tak sunat angkat tangan daripada sujud. Kemudian zuhur ada tahiyat awal. Rakaat pertama, rakaat ketiga tak sunat angkat tangan. Asar pun sama, maghrib pun sama, isyak pun sama. Jadi kalau ada orang dia angkat tangan, semua rakaat dia angkat tangan, dia dah sama ada dia keliru ataupun lantak lah nak angkat tangan sekali yang kurang. Maka tengok bukan tengok, maknanya kalau dia angkat tangan, dia dah buat dua pergerakan yang tak disuruh. Batal tak sembahyang? Tak batal. Pasal apa? Masih dua. Selamat lah, tapi bahaya. Selamat tapi bahaya. Di mana Ustaz? Selamat ke bahaya? Dia selamat maknanya sembahyang dia sah. Bahaya kenapa bahaya? Kalau dia buat satu lagi gerakan, cukup untuk membatalkan sembahyang. Contoh, dia sujud, Allahu Akbar. Ni kalau rakaat pertama ni dia sujud, dia angkat tangan. Tak disuruh ni, satu gerakan, dua gerakan. Dia selamat. Yang tak selamat, yang ni selamat tapi bahaya. Yang tak selamat daripada rukuk daripada sujud rakaat pertama dan ketiga, Allahu Akbar. Kepala gatal, kepalanya ngangguk-ngangguk kenapa? Habis cukup 3 gerakan, batal sebenarnya. Ini saya. Itu sunat angkat tangan. Macam mana? Sunat angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu tak apa. Mana kalau kepala angguk, selamat lagi. Berapa? 1. Yang ni memang disunatkan. Ni yang jadi batal ni, pergerakan yang tak disuruh dalam sembahyang. 3 kali berturut-turut. Kalau pergerakan yang disuruh, tak apa. Jadi kita nak bergerak daripada kita nak ke sujud kan juga banyak tu. Itu memang disuruh. Itu tak apa. Jadi saya pandangan kita masa solat. Bagus. Faham. Makna pandangan dia macam mana Ya. Dah bergerak baik. Soalan yang bagus. Mendahului imam tu macam mana, batal ke tidak? Baik. Benar. Bayar ibu matikan ni, tergigit. Aduh, pipi. Lepas tu dah tergigit. Tengah makan tengah hari, entah bila tergigit lagi. Ya Allah, 2 kali benda yang sama, tempat yang sama. Baik. Jadi soalan yang bagus. Satu, pandangan makmum ke mana. Yang kedua, kalau mendahului imam, apa hukum? Baik. Itu akan kita sampai juga, tapi tak apalah, kita awal. Jadi yang pertama, pandangan kita masa sembahyang. Dalam kitab Sabilul Muhtadin Litafaqquhu fi Amriddin, InsyaAllah kalau saya ingat kuliah akan datang saya bawa. Sunat ketika daripada awal sembahyang sampai akhir sembahyang, sunat kita sembahyang sendiri atau berjemaah melihat pada tempat sujud. Jadi kecuali nanti masa tahiyat akhir, masa tahiyat awal dan tahiyat akhir, sunat ketika asyhadu an la ilaha illallah, angkat jari. Sunat mata kita pindah daripada tempat sujud kepada jari telunjuk, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Itu sunat.
Maknanya kalau dia pejam mata daripada awal sembahyang sampai akhir pun sah juga. Dia nak khusyuk kan. Ni kalau aku ni kalau tengok ni kan habis semua aku scan tempat sujud ni, kenapa ada kurang satu corak ni, hilang. Banyak betul lampu ni. Matanya macam-macam. Menyekan tu kan. Cantik lah corak ni. Ini warna-warni. Jadi dia tutup mata. Kalau bagi dia tutup mata tu lebih khusyuk, maka bagi afdal lagi tutup mata lah. Tapi kalau tutup mata tu lagi macam-macam dia bayang, tutup je mata nanti malam ni makan apa tu lagi baik dia tengok tempat sujud lah. Tengok masing-masing punya pemikiran macam mana sebab mata, daripada mata tu merangsang otak tu. Baik, jadi yang afdalnya tadi kalau ikut masing-masing lah. Yang asal ceritanya orang yang biasanya normalnya tengok tempat sujud, dan pada tahiyat awal dan tahiyat akhir pada asyhadu an la ilaha illallah start tu tengoklah apa nama tunjuk. Kalau tahiyat awal sampai habis tahiyat, kemudian tengok balik tempat sujud lah. Tahiyat akhir sampai habis sampai nak beri salam. Baik, jadi kalau sembahyang berjemaah tak tengok makmum tapi kita dengar suara imam, maka afdal kita tengok tempat sujud lah. Tapi kalau katalah kita jauh, imam tak macam mic, contoh mic rosak ke ataupun tak ada mic ke, maka kita kena tengok imam. Tapi kalau jauh sangat tu memang tak nampak makmumnya tinggi kan. Contoh kalau kita tinggi lah, tengok makmum yang depan lah. Jadi itu dari segi tengok. Kemudian dari segi mendahului imam, yang afdal, yang paling utama, habis imam baca takbir, daripada takbiratul ihram sampailah nak beri salam tu, habiskan imam baca tu, maknanya baca takbir atau beri salam tu. Contoh takbiratul ihram, imam Allahu Akbar, orang Jawa kata wisbar ni dah siap, bahasa Jawanya wisbar burung, wisbar dah siap. Wisbar itu kan dah siap. Imam dah barulah makmum tu Allahu Akbar. Bukannya imam tu tengah Allah, dia pun Allah. Imamnya dia pun kan. Bukan begitu serentak. Dan juga apatah lagi mendahului. Dari segi apa nama ni, takbiratul ihramnya dia tak kira berjemaah lah. Kecuali selepas dia takbiratul ihram tu dia niat berjemaah, barulah dapat balik berjemaah. Dia macam tu kan. Tapi bila dah sembahyang, imam nak rukuk Allahu Akbar, ketika imam nak Allahu Akbar nak rukuk tu, dia sama-sama serentak Allahu Akbar, sah. Ini sekali bukan sama-sama Ustaz, dia mendahului. Walam dhalin, kata baca surah walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia imam belum Allah lagi, dia dah Allahu Akbar, rukuk siap-siap, sah sembahyang ni. Sembahyang berjemaahnya tu sah, tetapi pahalanya tak penuh lah, tak sempurna. Dia mendahului imam satu rukun. Tapi kalau dia mendahului imam dua rukun, batal sembahyang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, makmumnya dah rukuk siap-siap. Lambat imam ni tak gerak lagi ke rukuk, sami Allahu liman hamidah, siap-siap lah. Aku biasa awal ni, aku mesti awal. Aku biasa pergi kerja awal, sembahyang pun dia awal daripada imam. Itu awal yang tak bagus. Awal pergi kerja tu bagus, awal-awal lain semua tu bagus. Awal sangat daripada imam, mendahului imam dua rukun, batal sembahyang. Batal sembahyang maknanya bukan dia punya sembahyang berjemaah tu dah tak apa-apa, sembahyang dia batal. Sebab awak niat berjemaah. Kalau satu rukun sah, tapi pahala berjemaah tak sempurna, rugilah awak dah penat-penat pergi surau, pergi masjid, orang lain sembahyang kat rumah, tapi pahala sembahyang berjemaah tak sempurna dapat. Kalau 25 tak dapat 25, okey lah, mana 24 okey, 24 pun rugi. Apatah lagi kalau mungkin tak sampai 2, 3 tak. Tapi dari segi sah sembahyang ni.
Yang paling afdal ni cerita yang sah. Yang paling afdal imam Allahu Akbar dah baru makmum Allahu Akbar untuk rukuk. Imam sami Allahu liman hamidah, dia dah sebut dah tu, maknanya dia kata dah siap lah. Dia tak sebut lah dah gitu kan. Sami Allahu liman hamidah, barulah makmum tu baru bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Imam nak sujud Allahu Akbar, habis bar ni sujud kan panjang biasanya. Allah yang step semua Allahu Akbar, kadang dah sujud dah, dia lagi panjang dia punya bacaan. Wa Akbar. Baru makmum sunat bergerak untuk sujud. Nak duduk antara sujud Allahu Akbar dah baru makmum gerak untuk duduk antara sujud. Sujud yang kedua Allahu Akbar, baru makmum gerak untuk sujud. Nak bangun rakaat yang kedua Allah, tu pun panjang juga. Allah, duduk istirahat sekejap. Allah, kadang dah pergi dah ni. Allahu Akbar. Panjang tu. Baru makmum sunat bergerak bangun dia bersujud. Itu yang afdal. Mudah-mudahan dapat pahala penuh 25 atau 27. Tapi kalau imam tengah Allah, dia pun Allah, tak dapat juga pahala penuh. Baik, azan Isyak. Sambung. Isyak ada majlis tak? Tak ada. Tak ada. Azan. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan itu. Yang pertama, pandangan sunat bersujud. Kemudian pada asyhadu an la ilaha illallah, ini boleh jadi. Yang kedua, mendahului imam itu kalau satu rukun sah lagi, tetapi pahalanya sama ada kosong ataupun kurang daripada 25. Yang kalau serentak pun kurang juga pahalanya. Yang afdalnya tunggu imam habis baca barulah kita ikut bergerak kan. Sampai beri salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau beri salam, memang beri salam pertama yang wajib, beri salam kedua yang sunat. Tapi dari segi afdalnya,
dapat pahala penuh sembahyang berjemaah. Tunggu imam beri salam habis beri salam kedua. Bukan imam habis beri salam pertama dia pun beri salam, ataupun imam start beri salam kedua dia pun beri salam pertama. Itu tak dapat pahala sempurna sembahyang. Pahala berjemaah. Pahala sempurna sembahyang berjemaah tunggu imam beri salam yang kedua habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kedua. Barulah makmum Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang imam ni beri salam panjang. Contohlah, tak kisahlah panjang ke pendek kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama dah panjang dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu biasa tak adalah macam tu kan. Itu saya tambah. Andai kata imam ni buat macam tu, katalah saya yang jadi imam nanti dia buat macam tu, nak dapat pahala ni memang kena tunggu lah makmum ni. Sabar je lah ustaz ni. Dia pula panjang-panjang pula dia punya beri salam. Memang kena sabar tunggu. Nak berak je kan. Macam orang lagi on your mark. Lu garisan tu, belakang garisan. Get set. Dia tak sabar tu. Duer baru gerak. Sebelum duer dia gerak batal. Yang batal semua pula tu sabar je lah. Seorang buat yang lain semua batal. Sabar je lah. Jadi itu lumba lari pun tak boleh. Tak adalah sampai dosa pun tapi makna jaga. Ni ada sukan kan sekolah pun. Bukan main rumah awal ni. Sabarlah, tunggu bunyi apa ni baru mula gerak. Kan? Ini apatah lagi buat sembahyang Jadi memang tak batal kalau mendahului imam, tapi tak dapat pahala sempurna, rugilah Baik, ni tadi saya terlepas pada selawat ni tuan-tuan, ada keterangan dia kat bawah. Yang eloknya iaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingat ya, dia beri selawat tu ada sabdu Allah tu tadi alif nipis, lam yang tebal termasuk yang lain-lain lah. Takbiratul Allahu akbar. Akbar tu ada kaf dia ada tapi jangan Allahu akbar, ke jangan bunyi ke. Dia tak ada ke. Alif kaf mati di atas ak, tak ada. Alif kaf mati di atas ak. Jadi Allahu akbar ini Allahumma shall. Mim tu, mim sabdu, ada sabdu dua harakat. Dengan Allahumma shalli harakatnya tinggal satu. Allahumma shalli nya tu, humnya tu dua harakat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Him tu asalnya 2, 4 atau 6. Nak pendek him dua harakat, tapi jangan him tu satu. Ibrahim dapatkan dua harakat. Wa ala ali Ibrahim. Alah tu kan sunat ustaz. Iyalah, awak dah baca rugilah tak dapat pahala. Ini soal pahala ni Allah Ta'ala ustaz, bukan kerja kita. Sekarang ni yang saya sampaikan daripada kitab ni daripada ulama keluarkan hukum-hukum ini, sah batal, dapat pahala ke tak dapat pahala, sempurna tak sempurna, itu daripada Quran hadis daripada Allah Ta'ala. Mana yang sungguh tu Allah Ta'ala, yang sungguh kita baca bertajwid tu Allah Ta'ala. Nampak zahir Ustaz Aidil yang sungguh tak. Ni saya bacakan kitab dari ulama tu ambil daripada Quran hadis daripada Allah Ta'ala. Itu jawapan dia. Jadi tak tertimbul ni dosa pahala pahala sempurna tak sempurna ni kerja Allah Ustaz, bukan kerja kita. Ustaz jangan nak sebut ni apa nama kurang pahala dah tak sempurna, sedap tak bau ni. Lalu pula tak hitung. Jadi apa nama ni Allah Ta'ala yang perintahkan baca bertajwid. Barik ala Muhammad, sama tadi barik dengan barik. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Boleh kurang dua harakat. Wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam kitab Baijuri juzuk 1 muka surat 162 ada menambah perkataan Sayyidina.
Macam mana? Boleh tak tambah? Ada dalilnya dalam kitab Baijuri, boleh tambah Sayyidina pada Muhammad dan pada Ibrahim. Maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau nak tambah Sayyidina, sebut pun kena betul. Sayyidina, sin ya sabdu di atas sai, ya di bawah yi. Ya di bawah yi itu yang orang ramai tertinggal. Dal di bawah di, nun alif di atas na. Sayyidina. Kalau Sayyidina tu mainan tu, Sayyidina tu mainan apa macam monopoli tu, orang Melayu tak sebut monopoli, Sayyidina. Jadi Sayyidina, penghulu kami. Sayyidina tak ada makna. Kadang-kadang kita terlepas benda tu, Sayyidina, Sayyid. Itu nama Sayyid. Orang Melayu sebut Syed. Suhaili kan, Syed kan. Sayyid asalnya bahasa Arab Sayyid. Sayyid tu penghulu. Sayyidina, penghulu kami Muhammad. Boleh ke guna selain Nabi untuk Sayyid? Boleh, asal makna Sayyid tu penghulu, ketua. Ketua lah Sayyid. Tapi untuk Nabi Muhammad ni khas, maknanya untuk Nabi lah. Sayyidina, penghulu kami. Baik. Jadi boleh tambah Sayyidina dalam kitab Baijuri, dalilnya. Tapi sebut betul-betul lah. Kalau tak betul, rugilah, tak dapatlah pahalanya, pahala menyebut tu pada Muhammad dan pada Ibrahim. Tetapi di dalam Bujairimi Iqna juzuk 2 muka surat 34 tiada menyentuh atau membayangkan supaya ditambah perkataan Sayyidina itu. Malahan ada menyebutkan hadis Bukhari dan Muslim demikian. Arifna kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika faqala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Artinya, ajar kami macam mana kami hendak berselawat atas Tuhan hamba. Ini sahabat tanya kepada Rasulullah, apabila hendak berselawat, sabdanya hendaklah kamu kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim hingga akhir tadi. Maknanya hadis Bukhari Muslim tak ada Sayyidina. Kemudian pada pendapat saya, pada pendapat pengarang kitab iaitu Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, pada pendapat beliau elok jangan ditambah perkataan itu, Sayyidina itu. Kenapa? Kerana masalah sembahyang ini masalah ibadat yang tertentu, khas, special, tidak sayugia, tidak bagus, tidak digalakkan. Tidak sayugia bukan tak bagus, tidak sayugia, tidak digalakkan kita tambah ikut emosi. Terutama ada hadis yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, yang ini hendaklah kamu sembahyang sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Saya sangat bersetuju ditambah jika berselawat di luar sembahyang, tetapi dalam ibadat kenalah bersandar kepada dalil. Ini pendapat pengarang kitab ni lah. Kalau tuan-tuan nak juga selawat tambah Sayyidina, itu dalilnya dalam kitab Baijuri. Ada juga pendapat ulama kata boleh Sayyidina, tapi sebut kena betul. Kalau tak, baca saja Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi baik, jadi sambung bab duduk tasyahud akhir. Jika kita baca tasyahud akhir, selawat dan beri salam itu dengan keadaan tidak duduk seperti berdiri atau sambil bangun, nescaya tidak sah sembahyang kerana meninggalkan rukun. Jadi duduk tu jadi rukun, Semua bacaan-bacaan ini disyaratkan didengar oleh telinganya sendiri, bagaimana telah dinyatakan pada rukun yang ketiga, takbiratul ihram, dengan ada mualat, yakni berturut-turut dan dalam bahasa Arab. Yang pertama, dengar telinga sendiri. Dengar telinga sendiri ini dalam keadaan sunyi sepi, cengkerik pun tak bunyi. Masa tu kita baca, kita dengar dengan telinga kita sendiri. Itulah kadar kuat bunyi yang kita perlu baca. Walaupun dalam keadaan bunyi bising, itulah kuatnya yang sama. Kita tak disuruh melebihi kuat yang ada. Contoh bunyi kipas, kita nak baca Fatihah ni tak dengar, telinga kita tak dengar. Bismillah baru dengar, contoh.
Kita tak disuruh, tak diwajibkan kuat melawan bunyi kipas. Apatah lagi kalau kita surau masjid kita atau rumah kita lah kata tepi jalan, memang mana ada rumah dekat, tak ada dekat tepi jalan, memang semua tepi jalan. Kenderaan lalu lalang contoh kan, kadang perlahan tak ada kenderaan, senyap lah. Kalau ada kenderaan motor kan, bunyi kan. Kalau dia pasang apa nama ni, exhaust buluh apa tu, kan. Kita tak perlu lawan suara tu. Cuba bayangkan kalau wajib dilawan suara tu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tak senonoh tu. Baik tu, ini bukan lagu. Kalau lagu pun tak senonoh bunyi macam tu. Kan? Jadi tak disuruh melawan bunyi sekeliling. Yang disuruh dengan telinga tu ketika sunyi sepi. Kuat yang sama masa sunyi sepi tu, itulah kuat yang sama masa bunyi bising kita wajib baca. Kan? Dengan ada mualat berturut-turut, makna jangan sampai berhenti lama lah. Dan dalam bahasa Arab, tak bolehlah bahasa selain bahasa Arab, rukun. Baik, demikianlah. Kita berhenti dulu sampai rukun yang ke-11. Nanti akan datang kita sambung insya-Allah rukun yang ke-12. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat kepada saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma ighfir lil mu'allimin barik lahum fi abdanihim wa aqil fi a'malihim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.